Hi sis, boleh tak saya nak tanya soalan sikit? Single ke taken? Taken. So korang ada plan nak kahwin tak? Tak tahu lagi. Kalau sis kahwin nanti kan, sis prefer duduk dengan mak mertua ke atau nak duduk berdua dengan husband? Duduk berdua. Betul? Betul. Kenapa nak duduk dengan husband? Tak boleh deh. Okay, kalau duduk berdua tu, sis nak duduk rumah yang macam mana? Kalau boleh rumah minimalis lah. Dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So prefer kondo ke banglo ke terrace ke? Teres boleh, kondo boleh. Okay, tapi sebelum tu, sis ada tak follow sis pilih dekat TikTok? Boleh tak awak buka TikTok, follow sis pilih? Boleh dekat TikTok TikTok. Ni ke? Okay. Alang-alang tu tadi cakap nak duduk dengan husband kan. Sis nak tahu tak dekat sini ada satu resident yang tengah bangun daripada Sintex. Nama dia, nak tahu tak nama dia apa? Nama dia? Nama dia? Nama dia apa? Okay, nama dia Mori Resident. Dia dekat je dengan Aeon Awang, Uniqlo, Watson, Anggo City, and then banyak lagi lah. So, more resident besar ke rumah dia? Oh, mestilah besar. Yang Mori Resident ni kan, dia ada type C, which is sebesar 1340 square feet. Ada 5 bilik tidur, 3 bathroom dan juga 3 car park. Banyak tak 3 car park tu? Banyak sangat tu. Nak tahu lagi tak? Apa dia? Nak tahu tak? Nak? Dekat nak dulu. Lepas tu dia ada 34 facilities yang menarik. Contohnya macam infinity pool, private hill park, ada glamping. Tu awak tahu tak glamping tu apa? Tahu. Dia macam camping kan? Healing. So awak boleh healing kat situ. Nak tengok tak moral resident tu macam mana? Mana? Yalah bangunan dia. Dah sampai lah. Kali bilik betul bilik Bilik. dah tiba 6 siap. So kalau awak nak beli, nanti belilah Boleh. Nanti pergi survey tau. Thank you for your time.